Dalam video ini kita akan belajar cara menginstall atau memasang perisian WordPress dalam hosting kita. Pertama sekali, pada domain anda, pada saya ini rahsia USD 50 sehari, sila ke control panel ataupun shortcutnya cpanel, cpanel. Kemudian akan diminta password dan masuklah password yang anda dapat ketika anda membeli domain dan hosting anda. Di sini password saya dan okey, kemudian klik enter. Seterusnya anda akan sampai di dalam cpanel ataupun control panel, cari pada Fantastico, gambar senyum. Ya, itu dia. Okey, ini dia. Yang merah inilah dia. Okey, klik dan tunggu sebentar untuk loading. Anda akan dibawa kepada Fantastico. Dalam Fantastico ini ada banyak perisian, kita hanya tumpu pada WordPress, iaitu perisian tercanggih untuk buat blog di dunia. Okey, klik pada WordPress sekali sahaja. Tunggu sebentar. Okey, kemudian masuk pada directory yang anda ingin installkan atau pasangkannya. Di sini saya letak ialah blog. Kemudian untuk pada admin ataupun username, masukkan saya letak admin. Okey, anda boleh ini adalah kekal dan ia tidak boleh di-delete user ini. Okey, password pun begitu sahaja, sama juga. Kemudian untuk nama yang akan di-display saya pilih admin, anda boleh pilih nama-nama lain. Untuk email, supaya jika anda terlupa password atau apa-apa, sila letak email yang valid. Ya, pastikan ia adalah email yang valid. Kemudian pada nama blog, letaklah nama blog yang anda sukai. Di sini saya ingin ceritakan tentang produk rahsia USD 50 sehari saya. Jadi saya letak blog rahsia USD 50 sehari. Dan description, anda boleh buat description suka hati anda. Dan kita sudah hampir selesai. Kita masukkanlah, itu tiada had limit, tiada limit ataupun tiada maksimum, anda boleh letak. Kemudian tekan sahaja install dan nantikan. Okey, baiklah. Mudah sahaja bukan? Okey, klik next. Okey, finish installations. Dan anda akan diberi pada link untuk ke admin. Yang ini kita akan bicarakan dalam video yang kedua. Okey, beginilah interface muka hadapan admin anda sebelum letak password. Cuba kita tengok blog yang kita telah buat bagaimana rupanya. Okey, rahsiausd50sehari.com/blog. Okey, itu blog saya yang baru install tadi. Okey, enter dan kita tengok apa yang berlaku. Alamak. Okey, begini rupa asal ataupun default rupa asal pada permukaan. Anda boleh ubah template, anda boleh letak plugin, anda boleh tambah post. Dan secara dasarnya memang ada satu post dan ada satu komen. Itu memang default supaya menunjukkan bahawa blog anda telah berfungsi 100% dan sudah mula boleh menerima entry. Jadi bagaimana? Adakah anda teruja? Jangan tunggu lagi, sila buat dan laksanakan. Kalau anda tunggu lagi, anda akan ketinggalan. The end.